Kalau bukan dari Malaysia, dari mana? Tak tahu? Tak tahu? Hai, Assalamualaikum semuanya. Annyeonghaseyo, yorobun. Saya Cima, host anda untuk Boom Expose. Isa. Kumpulan rock Malaysia, Search. Siapa tak kenalkan Isabella adalah gitu. Macam yang korang tahu, vokalis asal kumpulan Search iaitu Amy telah pun keluar daripada kumpulan tersebut. Tapi guys, katanya kumpulan ini akan mendapat vokalis terbaru. Search akhirnya menjumpai vokalis terbaru, dan vokalis tersebut bukannya orang Malaysia, orang luar negara. Negara mana? Tak tahu. Dan dikatakan yang vokalis tersebut akan diumumkan di khalayak ramai pada 31 Disember ini. Dia main rahsia-rahsia macam lagu Siti Nurhaliza. Biarlah rahsia. Pemain gitar Search iaitu Norden, dia kata vokalis ini akan diumumkan di khalayak ramai sewaktu majlis pembukaan kedai barangan dan cenderahati Search Rock Station di Campbell, Kuala Lumpur. Jadi yang mana pergi majlis perancaran tu alang-alang tengok vokalis baru kan, bolehlah kita usah-usah souvenir, merchandise kan, mana tahu ada baju ke, keychain lawa-lawa. Norden berkata, kita rahsiakan dulu siapa gerangan penyanyinya. Cuma saya boleh katakan dia bukan berasal dari Malaysia dan berpengalaman membuat beberapa siri persembahan di Eropah. Vokalis dia bukan calang-calang orang ya. Bukan orang Malaysia. Lepas tu pernah buat persembahan di Eropah. Bukan sekali, bukan dua kali, tapi berkali-kali. Berapa kali saya tak tahu. Selain Norden, Kit juga masih setia bersama dengan Search di samping pemain drum undangan mereka iaitu Pei. Dan pada hari pembukaan tu bukan sahaja vokalis yang diorang akan umumkan, pemain bass baru pun akan diorang umumkan juga. Kalau kita tengok Search yang sekarang ni yang akan diumumkan ni ada banyak muka-muka barulah. So kita nak tahu diorang boleh pergi ke tidak ke, kita tengok. Itu dia cerita kita pada kali ini. Kalau korang suka dengan cerita yang sis bawakan, janganlah lupa untuk like, komen, lepas tu share dengan kawan-kawan semua kan, supaya view dekat video ni bertambah. Follow juga kami di media sosial Boom Malaysia. Kita ada Twitter, Facebook, Instagram dan juga TikTok. Korang kalau nampak button bell kat bawah tu, jangan lupa tekan supaya korang takkan miss video-video baru dari kami, untuk korang dapat update lah cerita-cerita baru di Malaysia, luar Malaysia, dalam Malaysia, kanan, kiri, depan, belakang Malaysia, semua ada. Sampai di sini sahaja story kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Annyeong.